Cuba kalau kita tengok tu sebabnya kalau nak bagi analogi, kita kena bosarkan kita punya daripada mangkuk tu kan, bosarkan jadi piuk. Maksudnya kita kalau tengok daripada mangkuk tu yang kita nampak, cuba tengok piuk besar luas ada keuntungan, ada kelebihan. Siap satu benda ada benda baik Naik kereta bam, meletup tayar, cilaka betul dah mula dia keluar ayat-ayat tak elok. Ni apa hal lah, hai ni pasal lah la ilaha illallah suwi betul lah hari ni. Mula ayat macam tu keluar. Aduh hai kau lah ni banyak nak cakap dah bini kono. Apalah save lah ada kan, dah lah bini pun kono. Keluar, apa salah bam? Lah apa hal bang? Tak tahulah, jap abang tengok. Sabar dulu tengok. Kosannya mocun, bukan tayar. Budak-budak kan, budak kampung dia lempar pam tu, apa mau latup lah tayar den. Tak. Tengoklah tak ada apa-apa. Pam sekali lagi. Abang ni rasuk tayar ni dah mula bunyi tap tu yo tinjau tayar bocor pula Macam mana ni bang? Tak apa. Cuba kita tengok bengkel yang terdekat. Wah tengok. Pokan yang terdekat dalam 30 km lagi. Tak jauh. Rumah tak jauh tak apalah. Mesnya. Kunci pintu. Mari kita jalan. Dapat dia jalan pegang tangan dengan bini pertama kali setelah 20 tahun. Ada kebaikan tu beria dia. Seiring dan sejalan kan. Jalan. Yang bini pun mula. Dah lama kita tak pegang tangan macam ni bang kan. Ada lebih time tu. Dalam perjalanan lah hai dah lama dah makan. Terjumpa dah cendol. Berhenti makan kat cendol pula. Lupa dia masalah kereta jap. Tak apa kita hirup cendol dulu. Cendol bakar. Saya marin diakar kat orang ni. Saya nampak iklan ni menyala-nyala api. Ingat cendol ni ada api bawah. Kosan ni nama toke tu bakar. Kosah tu lah. Diakar saya tu kan. Kek kalau Selangor ada, kek Melaka ada kan. Kek Kelebang tak ada kan. Cendol bakar. Menyala-nyala api gambar tu. Wah, agak dibakar lu kok. Kono yo kan. Codik-codik kono yo kan. Kosan ni nama tuan yang bakar. Kreatif lah tu. Dan lepas tu jalan-jalan lah. Dah sampai kedai. Jadi macam mana ni bang? Jauh tempat kereta tu ni. Tak apa, kau tunggu sini. Demi kasih sayang abang, kau tunggu sini. Naik dengan Cino tu. Pam, tayar motor Cino tu pula bocor. Contoh kan. Ujian betul. Apa hal ni tak apa. Dah pegang tangan lah dengan Cino tu dah. Sampailah, tak apalah. Kan. Sampai kat kereta tu dah okey, faham selesai. Bawa Cino tu. Bawa Cino tu pun naik. Wah, baiklah you naik sampai kat motor tu. Bawalah dia pun pegang motor tu, pegang di belakang kereta tu sampai kat kedai. Jumpa bini yang balik. Tak masalah. Bondo boleh selesai, tapi kadang-kadang perasan tak, kadang kita marah macam bondo tu tak boleh selesai. Tak berbaloi dengan anak-anak kono. Bupam, apa tak berguna, kau tahu tak aku tengah poning ni. Semua orang babit Ingat balik kisah Nabi tadi saya cakap, kita mengeluh, kita marah kat siapa? Allah Ta'ala tulis dah tu. Dia bukannya bondo. Saya cakap tadi kan, bondo buruk pun Allah Ta'ala bagi, bondo baik pun Allah Ta'ala bagi.